Apa benda sebenarnya pembedahan bariatrik ni? Sejak 2 minggu ni, pembedahan bariatrik ni jadi perbincangan hangatlah dalam kalangan netizen. Bila ada salah seorang influencer ni didakwa sakit akibat pembedahan bariatrik. Jadi, korang tahu tak apa benda sebenarnya bariatrik ni? Sebelum saya teruskan, dalam video ni saya bukan nak sembang tentang hal perbuatan sebab saya tak layak pun, tapi just nak bagi sedikit info secara general apa benda sebenarnya bariatrik ni. Untuk proses-proses pembedahan ni serta nasihat untuk bariatrik, korang kena pergi klinik dan tanya doktor masing-masing yang pakar dalam bab ni. Ni saya just nak kongsi info secara general je. Okey, saya rasa term bariatrik ni tak asing lagi untuk korang sentiasa fikir nak kurus. Secara mudahnya, bariatrik ni adalah proses buang perut atau kadang-kadang juga orang sebut buang usus. Sama lah tu kot. Tujuan mereka buat benda ni adalah dikatakan sebab boleh menjadikan seseorang tu kurus dengan berkesan dalam masa yang singkat. Apa yang saya baca juga, bariatrik ni dikatakan dapat merawat obesiti yang sering dikaitkan dengan penyakit serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, masalah dengkur, penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Lepas pembedahan bariatrik ni, dikatakan banyak pesakit menunjukkan penurunan risiko atau hilang sepenuhnya daripada penyakit-penyakit ni. Korang nak tahu benda ni betul atau tak, kenalah tanya doktor korang sendiri. Kalau korang tengok video di sebelah ni pun, bagi saya proses ni agak mengerikan. Mana tak ngerinya, perut kita yang sihat tak ada apa-apa penyakit, tiba-tiba nak kena buang. Lainlah kalau perut kita kena kanser ke apa. Bolehlah juga nak buang. Ni semata-mata nak kurus, korang rasa berbaloi tak benda ni? Okey, apa pula hukum benda ni dalam agama Islam? Jom sama-sama kita tengok Ustaz Azhar ni kata apa. Apa hukum saya buat potong usus, bedah potong usus sebab saya nak kurus? Baik. Apakah hukum kerak usus sekarang terkenal? Potong usus makan, usus perut kita, potong 2 inci, potong 4 inci, potong 6 inci. Faham? Kerana nak kurus. Jawabnya, kalau kita membedah, potong ataupun kita modify badan kita, dia ada hukum 2. Pertama, halal. Yang kedua, haram. Bila halal, kita belah badan kita, kita bedah badan kita. Bila kerana rawatan penyakit. Bila haram, kerana nak cantik. Okey. Sama ada potong usus, pembedahan plastik, masuk implan dalam badan, ada 2. Satu, kerana rawatan penyakit, harus. Yang kedua, kerana kosmetik, kerana tujuan nak jadi cantik, haram. Okey. Jadi nasihat saya secara peribadi, tak perlulah kot untuk kita buang perut semata-mata nak kurus. Saya rasa dah jelas kot apa yang Ustaz Azhar beritahu tadi. Buang perut ni hukumnya harus kalau ada tujuan perubatan sebab kita sakit ke apa, manakala haram kalau sebab kita nak cantik ataupun kurus. Walaupun doktor kata bariatrik ni selamat untuk tujuan kurus, bagi pandangan saya pula ianya tak selamat. Apa pula pandangan korang? Tinggalkan komen di bawah.